Frost. So dua ni Saya sangat nak pakai berbeza je. Yang colour forest dia, ni saya tapi kena corak pakai. yang sama tau. Okay. Next, korang tanya apa-apa? Ya, ni tuduh London. Ni tuduh London yang Ifan pakai sekarang ni. Okay. Masing-masing jual dekat Fuji ke? Tak. Falling down. Ifan ni buat kat lagu dia. Falling down. Yang kita orang buat kat dalam Malaysia juga. Is Sama-sama. falling Together. down all through the Bunet, ground. tak ada Chinese, tak ada korang. Nak tengok Marigold? Boleh? Nak tengok eclipse? Boleh. Takkan tak boleh. Tu eclipse Bukan. Kejap sabar kita hayatilah kecantikan Cold Forest ini Marigold. yang penuh ikonik. Ni apa dia? Ni apa? Ni eclipse. Ni eclipse. Okey. Ifan rasa Kak Ayah pernah pakai lah eclipse. Ifan macam pernah tengok gambar dia kan? Selalu. Selalu. Ini kegemaran Kak Long, tapi yang number one ni lah. Tiada tandingannya. Ni Marigold korang. Ni nombor satu. Yang biru tadi tu apa nama dia? Kod biru tu? Kobak. Yang Anis pakai ni. Bukan yang tadi Yang mana? yang Ifan tunjuk tu warna Ni, biru ni tu. Anis pakai. Anis dah pakai. Tadi kan Ifan suruh buat tutorial. Anis apa tutorial ke? Dah tadi dekat sini. Tak nampak pun. Okey, cuba Anis buat kat sini. Itulah silent tutorial Anis. Okey, jangan buat silent. Anis, kita buat tak boleh buat silent tutorial Anis. Kita kena lock Korang tutorial. nak kan buat tutorial balik, okay? Buat. Okay. Jadi apa tadi Ifan nak cerita? Ni bag Oh, apa? sorry. Yes, promo ada. Beli 3 dapat 2, beli 6 dapat 4. Guys, sorry. Malaysia. Ini yang pertama. Ini yang pertama lah kesukaan Kak Long. Nombor 2 yang kombak tu warna biru, sebab warna biru tu warna kegemaran Kalau seseorang. nak tengok, Ni. Lepas tu ni nombor 3. Ni beg nombor 3 Okey Anis. tau. Silakan Okay, Anis korang buatlah nak saya tutorial. pakai tutorial beg nombor berapa ni? Ifan nak pakai Ni lah. nombor Ni apa? sangat-sangat ikonik. Beg nombor 50 ada tak? Beg bidang 50 tak ada, korang soon. Sekarang Nombor 50 banyak sangat tu. Wow. Okay. Guys, beli guys. Cepat guys. Ifan ada KPI ni.